Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi peluang untuk bertemu dan menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan yang mendidik jiwa, melatih kesabaran dan mengajar kita erti keikhlasan serta pengorbanan. Semoga segala amalan kita di bulan ini diterima dan menjadikan kita insan yang lebih baik, lebih penyayang dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diberi. InsyaAllah tidak lama lagi kita bakal menyambut bulan Syawal yang mulia. Semoga kehadiran Hari Raya nanti menjadi medan untuk kita saling bermaafan, mengeratkan silaturahim dan menyemai kasih sayang sesama keluarga, rakan sekerja dan juga seluruh warga yang dikasihi. Di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kolej, rakan-rakan guru, staf serta para pelajar yang dikasihi. Anda sepanjang kita bekerjasama, berurusan atau berkomunikasi, terdapat salah silap kata-kata yang menyinggung perasaan atau tindakan yang tidak disengajakan, saya dengan rendah hati memohon ampun dan maaf. Semoga Aidilfitri ini menjadi titik permulaan untuk kita memperkukuhkan ukhuwah dan silaturahim dan terus bekerjasama dengan semangat yang lebih positif demi kecemerlangan organisasi serta kejayaan anak-anak didik kita. Akhir kata, semoga sambutan Hari Raya kali ini diraihkan dengan penuh kesederhanaan, kegembiraan, keselamatan bersama dengan keluarga tercinta. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.